Kata Abdullah bin Mas'ud, binasalah manusia. Baju Nabi duk baru lagi. Bekas makan pinggan mangkuk Nabi pun tak pecah lagi. Maknanya baru lagi Nabi meninggal. Baru lagi Nabi wafat. Tapi manusia telah mengubah agama. Menokok tambah. Mereka-reka sesuatu yang tak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an juga terkenal Abu Abdurrahman, kunyah dia Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, terkenal dengan sikap dia yang tegas terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia tegur halaqah zikir, orang duk berzikir ramai-ramai di masjid. Abu Musa al-Asy'ari pergi ke masjid, tengok ada orang duk buat bulatan. Kemudian dia tengok ada satu tekong ketului duk memimpin zikir. Kabbiru mi'atan, Allahu Akbar 100 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah 100 kali, La ilaha illallah 100 kali. Abu Musa al-Asy'ari bila dia tengok, dia berkawan baik dengan Abdullah bin Mas'ud, dia tengok, dia rasa pelik, kerana pada zaman Nabi tak ada kejadian ataupun perbuatan yang seumpama dengan ni. Dia nak tegur, tak ada salah bagi dia, nampak baik, berzikir beramai-ramai, ada ketua, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi dia nak kata bagus, dia berbelah bagi. Masyhur hadis ini, diriwayatkan oleh Ad-Darimi, tak silap saya. Lalu dia pun pergi tanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kata, kau kata apa? Tak kata apa lah, nak kata nak larang pun nampak bagus, nak kata bagus tak pernah nampak zaman Nabi. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kita kena ambil satu kaedah tuan-tuan. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kita pegang satu kaedah ni. Kalaulah sesuatu amalan atau perbuatan ataupun apa-apa tindakan itu baik dari segi ibadah, ibadatlah. Kalaulah benda itu baik, bacaan itu ke, perbuatan itu ke, sembahyang itu ke, apa ke, kalaulah baik-baik, la sabaquna ilaih, tak dan boleh ke kita sahabat dulu amal, tak dan sampai ke kita, tak dan kita dapat. Tentulah la sabaquna, didahului daripada kita ni oleh sahabat. Maknanya kalau benda tu baik, tak ada yang kita buat, sahabat buat dulu. Tapi kalau sahabat tidak mengamalkannya, sahabat tidak melakukannya, sahabat tidak menjadikannya sebagai amalan mereka, besarlah hujah bahawa ia bukan daripada perbuatan yang baik dan dilakukan oleh Nabi SAW. Ada sahabat buat? Itu soalan kita. Adakah amalan ni sahabat buat? Adakah amalan ni dilakukan oleh para sahabat, diamalkan oleh para sahabat? Benda ni sahabat tak buat, tapi baik. Kalau baik tentu sahabat buat dulu. Sahabat di kalangan manusia yang bersegera melakukan kebaikan, dan tak mungkin ada benda yang baik mereka tak amalkan. Itu sahabat. Jadi dia kata macam mana? Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud kata, tak apa, kita pergi. Abdullah bin Mas'ud tengok. Abdullah bin Mas'ud, saya ringkaskan pasal kita ni banyak kali kita sebut hal ni, tapi untuk mengingatkan kita pengajaran yang bagus. Dia kata daripada hampa duk kira benda ni, baik berkira dosa-dosa hampa, baik berfikir dosa-dosa hampa. Kami semua, depa jawablah, tidaklah kami melakukan hal ni melainkan kami berniat baik. Tidaklah kami melakukan hal ini melainkan kami mengharapkan kebaikan. Niat kami baik, nak berzikir. Jawab Abdullah bin Mas'ud, banyak orang yang niatnya baik tapi tak kena dengan caranya. Kam min murid, berapa ramai orang yang berniat dan berhajat dan berkehendakkan kebaikan tapi tidak kena dengan perbuatan dan caranya. Tak dapat. Baik itu bukan hanya dinilai berdasarkan kepada niat, tujuan, tapi dia mesti tepat dan betul dengan perbuatan. Ikhlas dan ittiba. Dia mesti dua. Niat yang betul, niat yang ikhlas, niat yang baik dengan ittiba, sesuai dan tepat dengan perbuatan Nabi SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud, binasalah manusia. Baju Nabi duk baru lagi. Bekas makan pinggan mangkuk Nabi pun tak pecah lagi. Maknanya baru
baru lagi Nabi meninggal, baru lagi Nabi wafat, tapi manusia telah mengubah agama, menokok tambah, mereka-reka sesuatu yang tak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara pengajaran dan juga panduan untuk kita supaya kita semua faham niat yang baik tidak memberikan apa-apa sekiranya caranya tidak betul.